Indah mewarnai bumi yang ku cinta, menjanjikan aku terbang ke atas, ke langit ketujuh bersamamu. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya untukku. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya untukku. Mengapa mudahnya hatimu mendua? Ku lapangkan dada walau aku terluka. Semoga bahagia bersama dirinya, karena kau telah memilih dia. Betapa sakitnya apa yang ku rasa, Tuhan kuatkan. Kau memang anak tak guna, kau keluar daripada rumah ni. Mak nanya orang supaya jatuh rumah jatuh. Ya Allah, mu ni buat apa? Mu keluar. Aku terdampar di sini, tersudut menunggu mati. Aku tak percaya lagi akan guna matahari yang dulu mampu terangi sudut gelap hati ini.
Bila bahagia tercipta, mengapa ada sang hitam? Bila putih menyenangkan. Aku pulang tanpa dendam. Ku terima kekalahanku. Aku pulang tanpa dendam. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Hari ini kita berada pada sesi yang terakhir. 8 minggu yang penuh keberanian kita dah bersama. Hari ini kita semua akan tutup satu bab, tetapi bukan perjalanan kamu semua. Sebelum kita mula, saya nak kamu semua tarik nafas dan hembuskan perlahan-lahan. Rasakan ruang ini memeluk kamu berkali yang terakhir sebagai bulan. Saya ingin dengar perubahan yang terbesar yang kamu sudah alami. Kita mulakan dengan Sufian kalau sudi. Masa saya mula datang sini pada sesi pertama, saya ingat lagi saya pakai baju yang sama 3 kali sebab masa tu saya tak ada tempat tinggal yang tetap. Dan masa tu juga saya duduk paling hujung sekali dengan kepala yang tunduk. Tapi saat minggu saya datang, saya rasa dada saya makin ringan dan saya belajar bahawa saya bukan sumbangan keluarga saya. Saya manusia yang layak disayangi dan terkait sana saya percaya hal itu. Keberanian awak telah membuka pintu untuk banyak penyembuhan, Sufian. Saya selalu rasa diri saya kuat, tapi sebenarnya saya kosong. Bila saya hilang kerja, saya hilang maruah diri. Tapi saya di sini sebab saya sedar yang identiti diri saya bukan ditentukan oleh orang yang takut pada perbezaan. Saya mula buat lukisan siri baru yang dipanggil Warna yang Dibawa. Saya tak sangka dalam lukisan ni saya boleh menangis sambil melukis. Air mata pun boleh jadi dakwat penyembuhan, Lina. Saya mungkin paling diam dalam kumpulan ni. Tapi dalam diam tu, hati saya berselirat. Saya rasa bersalah setiap masa. Saya takut mati dalam keadaan Tuhan bencikan saya. Tapi minggu demi minggu, saya dengar bukan saya seoranglah yang pernah rasa macam tu. Saya belajar bahawa iman bukan hanya sekadar tentang larangan saja, tapi tentang belas dan juga pengampunan. Dan saya ingin hidup dengan lebih jujur selepas ni, insyaAllah. Awak sedang menuju ke arah yang damai, Ain. Perlahan tak mengapa. Saya aktivis. Orang selalu nampak saya lantang. Tapi bila kena pada diri saya membatu. Saya tak tahu macam mana nak jadi lemah. Sebab saya fikir lemah tu salah. Tapi bila saya dengar kisah kamu semua, saya sedar kelembutan kamu sebenarnya lebih kuat daripada jeritan saya di jalanan. Saya belajar banyak daripada kumpulan ni. Kekuatan tak selalu berbunyi, Mira. Kadang hanya hadir. Saya masih ingat hari yang saya masuk ke sini. Tangan saya menggigil dan dalam keadaan yang trauma. Sebabnya keluarga saya rasa dia menyelamatkan saya, sedangkan dia selalu kurung saya dalam bilik. Tapi saya bersyukur dengan saya join dengan sesi ni selama 8 minggu ni.
korang dapat berbagi sesuatu yang keluarga saya tak pernah dapat bagi benda tu. Saya dapat jumpa balik diri saya dapat macam-macam positif dalam diri saya. Awak hidup, Sophia, dan itu keajaiban yang semua orang tak mampu pun. Kalau macam saya pula, saya paling banyak menipu. Saya menipu diri sendiri, tipu pasangan, tipu dunia. Sampai satu tahap, saya penat. Sebab saya dah tak kenal suara saya sendiri. Tapi bila saya dengar kamu semua cakap pasal keberanian, saya jadi malu sebab saya tak pernah bagi peluang untuk diri saya untuk jujur. Tapi hari ini saya berjanji dekat diri saya untuk mulakan hidup baru sebagai Alia dan bukan lagi watak yang orang lain cipta. Itu janji yang paling berat, tapi paling penting, Alia. Saya rasa kumpulan ni selamat macam selimut yang orang bagi kita masa kita menggigil. Saya pernah hilang diri saya sampai saya tak tahu kenapa saya bangun pagi. Tapi kamu semua setiap minggu kamu tolong saya ingat. Saya masih ada cahaya dan saya nak jadi cahaya untuk orang lain juga. Kalau ada sesi macam ni pada masa depan saya nak jadi sukarelawan. Saya nak tolong orang macam saya juga. Awak pun sudah banyak membantu Zara sejak dari hari pertama lagi. Kamu semua telah buat perjalanan jauh. Hari ini saya mengumumkan penamatan hubungan profesional kita. Ini bukan pengabaian ya, tetapi proses yang telah dirancang. Selepas sesi ini, kamu tidak lagi berada bawah sindiran saya, tetapi kamu semua membawa pulang kekuatan diri kamu sendiri. Kad ni kecil tapi besar untuk hidup saya. Saya rasa saya nak free kat ni nanti. Terima kasih kerana tidak pernah menghakimi saya walaupun kadang-kadang saya menghakimi juga diri saya. Itu tugas saya sebagai pekerja sosial dan batas saya ialah selepas hari ini, keputusan dan jalan hidup kamu adalah milik kamu semua. Tapi saya percaya kamu semua mampu buat itu. Cahaya ini melambangkan perjalanan kamu semua. Satu nyala, banyak jiwa. Cahaya ini tidak menjerit tetapi tetap menerangi. Sama seperti kamu semua. Cantik macam ketenangan yang saya cari selama ni. Saya rasa seumpama negeri ini memahami saya. Kecil tetapi menjaga. Walaupun angin datang, cahayanya tetap menyala. Saya nak jadi macam ni. Itulah simbol pemulihan. Cahaya kamu tidak akan terpadam walaupun dunia cuba memadam kamu. Saya takut sebenarnya nak balik dunia luar tapi saya rasa kali ni saya boleh hadapi walaupun perlahan. Kita jangan lost contact tau. Kita buat group WhatsApp. Aku boleh buatkan logo untuk channel kita. Aku pula boleh tolong susun percubaan bulanan kita. Kita tak perlu facilitator. Kita jaga masing-masing. Aku setuju. Kita tak perlu jadi sempurna. Kita cuma perlu hadir. Dan bila seseorang jatuh, kita tarik dia balik. Kita tak tinggal sesiapa. Itu yang paling saya harapkan. Kamu semua terus saling menjadi cahaya. Terima kasih sebab bagi peluang untuk saya mulakan hidup kembali. Terima kasih juga kerana bagi saya peluang untuk menjadi sebahagian kecil dalam cerita kamu semua. Ingat, pelangi hanya muncul selepas hujan dan kamu semua adalah warnanya. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya nak terangkan sedikit apa yang kita buat sebenarnya selama 8 minggu. Biar kamu semua faham prosesnya dengan jelas. Kita gunakan pendekatan yang fokus pada kekuatan diri kamu. Maknanya, kamu semua sebenarnya dah ada kekuatan tu. Sesi ni cuma bantu kamu untuk nampak semula. Contohnya macam Sutian.
yang tetap bertahan walaupun ditolak oleh keluarga. Itulah kekuatan kita sendiri. Saya tak pernah fikir benda tu kekuatan. Saya rasa diri saya ni gagal. Tapi bila Kak Farah terangkan, saya sedar bahawa saya ni kuat dan dapat hidup sampai hari ini. Dan dalam perkuliahan ini, kamu semua saling menyokong. Inilah yang kita panggil faktor penyembuhan dalam perkuliahan. Bila seorang berkongsi, yang lain rasa kurang keseorangan. Itu pun proses pemulihan sebenarnya. Betul? Setiap kali seseorang cerita, saya rasa lebih tenang. Sebab saya fikir bukan saya je yang hadap benda ni. Hari ini juga sebahagian daripada proses penamatan yang telah dirancang. Bila sesi tamat, kamu semua akan mula berdikari. Sedih itu normal, tapi itu tanda hubungan profesional ini telah berjaya. Saya rasa sekarang saya lebih faham kenapa sesi ni rasa lebih teratur. Rupanya memang ada prosesnya. Ya, dan kamu semua berjaya melalui keseluruhan proses dengan komitmen. Itu sudah cukup membanggakan sebenarnya. Terus terang, saya rasa takut bila sesi ini habis. Saya takut hilang tempat selamat. Tapi bila saya tengok kamu semua, saya rasa yakin sikit. Kita masih ada satu sama lain walaupun tak jumpa setiap minggu. Saya pun takut. Tapi lilin tu buat saya rasa mungkin hidup saya boleh jadi lebih baik lepas ni. Kita semua pernah hilang arah, tapi sepanjang 8 minggu, kita harungi bersama-sama. Saya rasa kita tak perlu pun untuk berpura-pura lagi. Inilah yang saya nak kamu semua faham. Luka bukanlah pengakhiran. Dari satu muncul kekuatan baru. Kamu semua dah buktikan itu pada saya. Saya nak ingat momen ni. Suasana, cahaya, semua ni akan saya ingat bila saya rasa lamaran ni. Kalau suatu hari nanti, kalau kita jatuh hari ni, macam mana? Kalau jatuh, bangun balik. Kamu semua dah belajar caranya. Dan ingat, kamu semua tak bersendirian.